Assalamualaikum, selamat pagi geng. So alhamdulillah hari ni berkesempatan lagi tu turun berkayak. Alhamdulillah cuaca setakat ni okey, cantik walaupun agak mendung. Okey. Tapi insya-Allah kita doakan yang baik-baik lah. Semoga cuaca kekal baik sampai ke kita naik nanti lah. Okay, alhamdulillah. So kita berada di pesisir pantai Segari. Moga ada gasak-gasak ni. Kita jumpa kat spot nanti. Let's go. Cuaca je lah. Cuaca je yang mendung kan. Alright kan, aku nak promote sikit lah kan. So, korang kalau nak cari assist hook, nak try, aku ada ini assist hook yang aku buat sendiri lah. Yang aku ikat sendiri dan yang aku pakai lah. Alright. Ada dua. So kau boleh check link dekat bawah lah. Alright. Selalu aku pakai size 14, so aku buat size 14 lah. Ada juga size 15, cuma beza dia sikit je. Alright. Takat ni aku buat dua colour je lah, hijau dan putih. Alright kan, kalau korang nak dapatkan, boleh tengok link dekat bawah. Alhamdulillah. GT. Alhamdulillah kan. GT. Oi laju. Ready ke? Senangin. Senangin. Sangkut kepala. Yeah. Alhamdulillah guys, tamatlah sudah hari ni sesi memancing. Dan rezeki kita alhamdulillah ada GT sekok, senangin sekok. Alright. Jom. Angin padu geng. Angin padu kalau ikutkan dalam maksimum pagi hari ni 14 knot. So agak susah kita nak stay dekat spot. Jadi apa-apa pun tak apalah. Alhamdulillah rezeki setakat ni kita dapat 2 ekor. Boleh. Alhamdulillah. Jom. Pelan-pelan kita ke tempat lanjut.